Hari pertama lah you kena tahan. Kena tahan. Masa rumah diserbu lah. Masa rumah diserbu, rumah you akan diserbu. Saya tak tahu. Saya langsung tidak tahu. Jadi dalam jam 10, then ada ambush team daripada SPRM yang ada pakai sarung muka yang amat dahsyat tu, seperti syaitan tu. Yang saya sebut tu, memang syaitan tu. Dia masuk, lepas tu dia tendang itu pintu, mau pecah itu pintu. Namun itu pintu dia dalam tu safety lock. Bila dia pecah, safety lock tu sudah ikat mati. Jadi saya buka tingkap, saya cakap tak boleh buka. Saya buka tingkap. Dan pegawai tu dia ambil pistol, acu dekat kepala saya. Dia panggil saya buka, paksa saya buka. Saya kata tak boleh buka. Lepas tu dia tendang. Last dia masuk lah. Bila dia masuk, 6-7 orang semua pegang senjata. Pegang pistol lah. Semua acu terhadap saya. Setiap orang masuk pun acu terhadap saya dengan saya. So CCTV rumah you memang boleh tangkap lah. Nampak di ruang tamu. Memang di ruang tamu. Jadi lepas itu, sebelum mereka masuk, saya telah arahkan isteri saya untuk rakam. Jadi semalam baru saya keluar, saya sempat cakap dengan isteri. Sebenarnya isteri saya kata, mereka yang delete, bukan mereka arahkan isteri saya. Mereka ambil telefon isteri saya untuk delete. Sebab semalam saya tak sempat untuk mengesahkan perkara ni dengan isteri saya. Jadi sebenarnya mereka ambil phone isteri saya, itu bagian yang delete. Saya tak tahu siapa sebab semua pakai sarung muka. Memang syaitan itu, memang nampak. Very syaitan. Jadi saya ingin tanya, apa kesalahan saya? Kenapa sampai SPM guna keganasan begitu? Adakah saya ni penjenayah berat ke, rompak ke yang saya sebut semalam lah? Saya rompak ke? Sorry, I nak cakap. Tapi masa you kena tahan kan, I takut sebab kita dah pernah ada kes dia Hawk. Kita dah ada kes Pamela ni, tahu semua kan. So memang I sendiri pun macam mana dengan Dato' Albert kalau dia kena tangkap. Dia ada tak perasaan? Memang perasaan saya tu, saya ingat hari tu saya akan mati dah. Betul. Sebab saya tahu mereka datang ni, kalau hanya setakat ingkar notis tau. Perlu tak buat sampai begitu? Saya percaya itu adalah daripada arahan yang daripada tertinggi, pemimpin ataupun ketua tertinggi memberi arahan tersebut untuk datang. Dan jika rumah saya tak ada orang lain, saya percaya saya telah ditembak mati. Jika tak ada orang lain, syukur rumah saya ada anak lagi, ada ibu mertua. Dan saya saja seorang lelaki dewasa. Saya saja seorang lelaki dewasa di rumah. Jadi semalam saya di mahkamah, saya mempersoalkan apa yang telah dibuatkan oleh bahagian risikan SPRM. Takkan dia buat ambush, dia tak risik dulu. Dia tak buat risikan. Berapa ramai yang cuma you? Kalau you yang syaitan tu, yang pakai sarung muka syaitan tu. Berapa saya ingat dalam 8, 9 orang, 10 orang lah. Berapa kenderaan datang? 2-3 kenderaan lah. Yang itu ambush team lah. Ganas. Bila sudah masuk rumah saya, tekan saya, panggil saya baring atas lantai, ikat tangan saya pakai cable tie. Cable tie hitam tu, ikat tangan saya pakai cable tie. Jadi saya menuntut sekarang, apa kesalahan saya? Gara-gara saya mendedahkan salah laku pemimpin tertinggi, itulah akibat saya. Jadi dalam hal ini sebenarnya, benda ni saya tak pernah sebut tahu, tapi saya kena sebut di sini. Dalam hal ini sejak berapa lama dah tak pernah ada satu isu sampai China, Melayu, India bersama-sama bising membantai kerajaan dalam satu isu. Jadi kita nampak sudah semangat perpaduan dalam hal ni. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kawan-kawan saudara mara daripada kaum-kaum Melayu, India, China. Saya memang amat-amat menghargai kerana menyokong saya. So, macam you kena tak SPR. So, how diorang layan you kena lokat SPR? Layan tu bagus bagi saya. Memang tidak nafikan. Saya tidak fitnah sesiapa. Okay? Layanan SPM memang bagus. Bagi makan cukup, semua cukup. Dan bahagian siasatan tu pun bagus. Bagus. Sebab mereka pun tahu mereka hanya menjalankan tugas. Yang ambush team saja. Sebab saya percaya ambush team tu ada dapat arahan daripada orang lain. Dan saya memang percaya mereka masuk tu, mereka mau tembak mati saya. Supaya saya kunci mulut, tutup mulut. Supaya tiada lagi pendedahan demi pendedahan akan keluarkan. Begitu. Your family reaction masa diorang acuh pistol semua tu? Takut. Dia acuh pistol terhadap isteri saya. Dan dia panggil anak saya semua turun ke ruang tamu, duduk atas sofa. Menghina saya depan anak saya semua. Bayangkan bapak dia diikat cable tie, tangannya belakang, tangannya begini tau, diikat cable tie.
Jadi, ibu betul saya menangis, anak saya terkejut semua. Fobia. Trauma, betul, trauma. Jadi ini adalah salah. Dari segi undang-undang ini semua salah. Dan sekarang ni di mana recorder CCTV saya? Saya sudah menuntut recorder CCTV sebab CCTV itu boleh buktikan segalanya apa yang berlaku. Sekali lagi, semalam saya di mahkamah saya telah memberi amaran keras. Tapi sekali lagi saya memberi amaran keras kepada pihak yang pernah sentuh CCTV saya, recorder tu, jika kamu berani padam ke, merosakkannya ke sengaja membuat sesuatu mengerirukan keadaan, saya akan gorek sampai kamu di lubang cacing. Lubang cacing tak saya akan cari kamu. Jika kamu sengaja buat begitu. You ditahan sehari sebelum pilihan raya Sabah. Adakah you rasa itu memang sengaja diorang buat? Memang saya sengaja lah. Pendapat saya memang itu sengaja. Dan saya tetap akan lawan sebab saya mendedahkan salah laku orang. Orang ni siapa? Pemimpin tertinggi dan orangnya. Dan orang keduanya. Sebab menurut apa yang orang kedua tu, second man seperti tangan kanan lah. Orang kanan dia lah yang bagi tahu saya apa perlu buat di Sabah untuk merakam tu semua. Kalau tanpa idea beliau ataupun cadangan ataupun sokongan beliau, adakah saya berani buat benda ni? Saya ni siapa? Saya sering menekankan saya ni siapa. Saya hanya orang kecil saja. Samsul Iskandar didakwa 175,000. Ya. Ada tak sebenarnya orang lain yang dapat lagi besar daripada angka 100? Pasal kes itu, saya rasa kita tak boleh sentuh fakta kes itu. Nanti kita pula dikatakan penghinaan mahkamah semua. Okey? Tapi secara saya boleh kata ada terlibat kewangan semua, tapi kes itu biar nanti dibicara di mahkamah lah. Gitu. So, akan ada lagi ke footage yang akan dikeluarkan oleh Dato' Alvin? Tidak mustahil. Saya bukan kata ada, saya hanya kata tidak mustahil. Ada pada you ataupun footage tu orang lain yang zaman sekarang, apa-apa crowd Afrika ada crowd, kan Kanada ada crowd, India ada crowd. Kan ini zaman sekarang kan, saya rasa akak lagi tahu media orang kan. Mana ada orang simpan lagi fizikal barang sekarang? Betul agak? Betul kan? Jadi saya ingin menekankan di sini, siapa sentuh keluarga saya, okay, saya akan all out, okay, dengan dia. Kalau gentleman, okay, jangan sentuh keluarga. Ini kalau isu saya mendedahkan semua datang kepada saya, jangan sentuh keluarga saya. Saya bagi satu contoh yang terbaik. Okay, tahun 98, masa Anwar ditangkap kan? Masa tu reformasi ni, masa tu diwujudkan, Mahathir, Tun M tidak pernah sentuh Wan Azizah. Betul tak? Jangan sentuh keluarga. Kena gentleman. Samalah balik seperti hari ini, jangan sentuh keluarga saya. Kalau kamu sentuh, saya akan bagi OA dengan kamu. Okey, saya harap seluruh rakyat Malaysia, kita sama-sama berani tampil untuk mendedahkan salah laku pemimpin tertinggi ni. Jangan takut. Jangan nampak kes saya, takut. Nampak kes saya, kamu melawan orang yang berkuasa, pemimpin tertinggi, kamu pula dibebankan. Kamu pula dianiaya. Jangan takut. Jika kita takut, pemimpin tertinggi ni mereka lebih berani, lebih gila. Kita kena berhentikan segala ni supaya mereka jangan rosakkan negara kita. Sekian, terima kasih.